beranak tanpa suami. Inilah baru-baru ni saja keluar dalam paper kan, belakang IDP, engineering school kan, orang buang bayi dalam tong sampah. Jadi ini merupakan tanggungjawab kita, tuan-tuan. Saya waktu jadi MO dulu lepas tu buat ANC, jadi MO di Teronok je pun kan, kalau nak kira kan pusat kesihatan kat Hulu Banan tu. Tapi tuan-tuan puan-puan percaya ke, saya ANC dulu seminggu minimum 3 kes saya jumpa. Minimum 3 kes saya jumpa perempuan-perempuan yang mengandung tanpa suami. Itu dekat Hulu Banan, Teronok. Saya tak boleh nak bayangkan kalau MO yang duduk kat KL kan, yang duduk kat kota-kota besar. Ya Allah, Ya Rabban. Dan memang saya mengambil kesempatan tu, memang saya sound habis-habis. Saya pernah dimarahi oleh seorang ibu yang menasihati anak. Saya cakap terang dia pada si ibu tu, this is my responsibility. Ini tanggungjawab saya. Makcik nak dengar, Alhamdulillah. Makcik tak nak dengar, makcik pergi komplain kat bos saya. Saya bukan takut pun, sebab ini tanggungjawab, tuan-tuan. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu jelas mengatakan maqa'a minkum munkaran fayughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi. Saya nak tampung dia, saya tak mampu pun, tapi minimal saya boleh bercakap. Maka saya gunakanlah kesempatan itu untuk bercakap pada dia. Inilah tuan-tuan puan-puan hadirat rahmatullah sekalian. Saya rasa terutama among student ni kan, this is our responsibility. Kita nak jadi doktor, kita tak nak hijrah daripada fikrah budak sekolah kepada fikrah metrik, daripada fikrah metrik sekarang ni kita sedang menuju kepada fikrah seorang doktor, insya-Allah. Maka sedarlah hakikat bahawa hijrah kita ni adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah kesempatan ini untuk menyerukan orang kepada agama Allah. Bila kita jumpa passion kita, bila kita kelak passion kita, maka ambillah kesempatan ini untuk hijrahkan mereka, insya-Allah. Sebab manusia sekarang ni terlalu terpedaya dengan kehidupan dunia. Memang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran mengingatkan kita semua, memang dunia ini adalah mata'ul ghurur. Di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 185 itu jelas Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahawa dunia ini memang mata'ul ghurur. Di dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ayat yang ke-20, lebih jelas lagi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hakikat kehidupan dunia. Yang inilah yang perlu kita sedari, insya-Allah. Kita diamanahkan untuk jadi doktor, satu profession yang sangat-sangat dipandang tinggi oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengajak, menyerukan diri kita kembali mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ambil kesempatan ini untuk kita menyerukan masyarakat kita untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ini tanggungjawab kita. Ada pun yang kedua, sebenarnya saya buat ada 5. Saya bagi yang kedua, insya-Allah, dan mungkin yang terakhir. Kan? Sebab 20 minit kan? Dah 20 minit dah pun sebenarnya. Kan? Yang kedua tu saya daripada diam kepada bergerak. Ini hijrah yang perlu kita lakukan. Di dalam Al-Quran, tepatnya saya bacakan saja sebab saya bagi ayatnya. Di dalam surah yang ke-6, surah Al-An'am, ayat 122. Saya bacakan saja terjemahannya. Balik tuan-tuan, puan-puan, para hadirat rahmatullah, tolong cek surah yang ke-6, surah Al-An'am, ayat 122. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Ayat ini, asbabun nuzul daripada ayat ini adalah berkenaan dengan dua manusia yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Yang pertama itu Abu Jahal, Ammar bin Hisham. Dan yang kedua itu adalah Umar bin Al-Khattab. Akhirnya doa Rasulullah SAW itu yang diterima adalah kepada Umar bin Al-Khattab. Maka ayat ini menceritakan perbezaan antara Abu Jahal ataupun Ammar bin Hisham dan Umar bin Al-Khattab. Di mana yang seorang mendapat cahaya dan yang seorang Allah Subhanahu Wa Taala biarkan terus berada dalam kegelapan. Tetapi yang saya nak contoh di sini adalah betapa Umar, kalau dalam ayat ni diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendapat cahaya
dan kemudian dia yamshi bihi finnas, maka dia mula berjalan, dia mula bergerak, dia mula beraktiviti, dia mula aktif dengan cahaya tersebut kan, di tengah-tengah manusia. Maka saya menyeru pada tuan-tuan, puan-puan, terutamanya buat diri saya lah, jangan lama je kan. Saya menyeru supaya kita yang mendapat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala ni, mari kita bergerak aktif di tengah-tengah masyarakat kita sesuai dengan kemampuan yang kita ada. Tetapi jangan tinggal diam, tuan-tuan. Jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh semata-mata mencari dunia dan lupa tanggungjawab kita yang paling utama kan, amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sebenarnya. Apa dia? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tu, balighu anni walau ayah. Ini adalah antara pesan Rasulullah SAW kepada kita, supaya kita menyampaikan kepada semua umat manusia walaupun satu ayat yang kita tahu. Jadi itu yang saya maksudkan daripada tinggal diam kan, kita hijrah insya-Allah mulai 14.33 ni kita akan bergerak aktif untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan dengan bergerak aktifnya kita kan, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tak banyak sikit masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita ni kan, mungkin kita tak dapat untuk membasminya mungkin, tetapi paling minimum menyelamatkan jiwa-jiwa yang boleh kita selamatkan. Paling tidak anak-anak kita, tuan-tuan. Paling tidak kita tengok kecil-kecil kita ajar dia pakai jubah, kecil-kecil kita ajar dia untuk ngaji Quran. Bila besar, cuba tengok apa yang terjadi pada Aisyah Bukhari. Hafal Yasin, hafal itu, hafal ini, tetapi akhirnya murtad. Auzubillah min zalik. Kenapa? Kerana keadaan yang ada sekarang. Jadi marilah kita sayang pada anak-anak kita kan, didiklah mereka dengan Islam, tuan-tuan. Jangan kita sayang anak-anak kita, malah justru kita juahkan, kita manjakan dengan dunia, sehingga menyebabkan kadang-kadang nak tegur tak berani dan nak bagi tahu takut dan lain sebagainya. Ini tanggungjawab kita, tuan-tuan. Anak saya alhamdulillah ada seorang dekat Kisah. Dia kata dia ambil medik. Saya kata bagus senang, ambil medik, InsyaAllah. Tetapi dengan syarat sekali. Kenapa kamu nak jadi doktor? Kenapa cita-cita nak jadi neurosurgeon? Saya jawab satu, kerana kamu nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bergerak di tengah-tengah manusia menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu niatnya, tafadhal masykurah. Kalau niat sebab kamu nak kaya kan, saya berlepas diri daripada orang yang seperti ini saya. Sebab pada saya mengambil sunnahnya Luqman Al-Hakim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inilah yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim. Dan cuba kita tengok pula kan sunnah Nabi Yaqub alaihi salam ketika dia menghadapi kematian, di mana dia bertanya kepada anak dia, bukan ma ta'kulu min ba'di, apa yang nak kamu makan setelah peninggalanku, tak. Tetapi yang dia tanya kepada anak dia di dalam surah Al-Baqarah, diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 133 kan, yang dia tanyakan kepada anak-anaknya adalah ma ta'budu min ba'di, apa yang nak kamu sembah nak setelah ayah tiada lagi. Jadi inilah tuan-tuan, puan-puan, mari kita bergerak, bergerak mengingatkan anak-anak kita, bergerak mengingatkan sepupu, sepapat kita, tak kira lah saudara kita yang dekat maupun saudara kita yang jauh, supaya mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, mungkin itu saja sedikit tazkirah saya, mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Saya sendiri pun sebenarnya as a doktor, saya pun cuba melakukan beberapa hijrah lah. Saya keluarkan majalah untuk remaja lah, kebanyakannya untuk remaja sebenarnya saya keluarkan. Saya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada farmasi. Saya bergerak dalam bidang bisnes, jual ubat. Saya kebetulan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada dialysis center. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab saya nak melakukan hijrah yang lebih besar lagi, insya-Allah. Lepas ni saya nak buat sekolah tahfiz Quran. InsyaAllah ta'ala. Tanah bapak saya dah bagi dah, ada 30 hektar, alhamdulillah bapak saya bagi. Jadi saya sekarang ni saya tak nak yang jadi mudir sekolah tahfiz Quran tu adalah seorang ustaz. Saya tak nak. Sekarang saya nak jadi mudir sekolah tahfiz Quran, insyaAllah. We can do it, insyaAllah. We can do it. Saya pernah tengok ada seorang pakar ortopedik di Indonesia lah, tapi dia pakar ortopedik, umur 52 tahun dia pergi menghafal Quran. Dia hafal Quran ketika berumur 54 tahun. Kemudian dia balik, dia jadi mudir tahfiz Quran.
sekarang ada insya-Allah dia jadi mudir tahfiz Quran. Kan? Jadi saya pun insya-Allah ada cita-cita seperti itu tuan-tuan. Okay. Jadi saya minta doa kepada tuan-tuan semua. Dan saya, kenapa saya buka bisnes dan lain sebagainya, kerana saya tak nak jadi pengemis. Saya nak buka sekolah tahfiz Quran saya dalam keadaan insya-Allah saya bangga depan Allah. Saya bangga untuk menunaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sebab saya nak buka sekolah tu kan atas dana saya sendiri insya-Allah tak. Usaha daripada kami beramai-ramai buka sekolah tahfiz Quran. Kalau ada orang nak membantu, alhamdulillah, tak bantu pun tak apa, insya-Allah sekolah tu akan survive. Jadi saya harap insya-Allah besok akan ada berpuluh-puluh lagi sekolah tahfiz Quran yang mudirnya adalah mungkin pakar ortopedik, mungkin pakar pediatrics dan lain sebagainya, insya-Allah taala. Saya rasa itu juga yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Mudah-mudahan ada yang boleh menjadi bahan pemikiran untuk kita memulakan langkah, mudah-mudahan insya-Allah. Segala yang benar dan baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang tersilap, itu datang daripada kelemahan, kekurangan saya, maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya minta maaf pada semua. Sekian dan demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.